Ingat kita dulu Menteri Kerja Raya kita mendiang Datuk Seri Sami Belu, ingat tak? Masa kes postman surat-surat tu. Kita ingat ni, kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos. Hari ni pos semalam sampai. Nak berhenti postman tu, gila weh, jangan nak buat ni, mati tu weh. Lebih kurang aku dah post tadi, tahu dah sampai dah semalam. Macam tu lah lebih kurang. Rupanya maksud dia hari ni pos satu malam sampai. Satu malam dan semalam seerti, penggunaan tak sesuai. Kita kena cepat, jangan lambat. Kedua, kita kena hadir pada peluang yang baik. Datang seminar ni, datang mana-mana khusus, ceramah, pergi, jangan tolak, pergi. Benda-benda ilmu. Saya buat team building tu, ada satu checkpoint tu, saya buat game apa tu? Dam ular. Dam ular. Ada orang baling-baling, tangga. Baling-baling, tangga. Hidup kau, tangga. Habis. Yang seorang kejap jawab ular. Nenek ular. Tu yang masa checkpoint tu, bodoh ular ni. Wah, dia yang baling gaduh tu. Yang seorang lagi tu pula, ular tidak, tangga tidak, dia melangkau je. Masalah dia dekat 98. 99% sundur balik. 99% sundur balik. Ada kena mengena dengan kerja kita. Yang tangga ni macam mana? Orang tu senang naik pangkat, rezeki dia. Yang kejajak ular ni, kejajak kena tukar departmen. Pangkat tak naik. Orang ni hantar sana, orang hantar sini. Percaya pada hikmah apa dia? Maknanya waktu dia pencen besok, dia dah tahu semua proses kerja. Orang tanya pandangan dia, tak, sebenarnya dia macam ni je, dia macam ni. Dia dah tahu semua. Yang 98 tadi, tak pencen, bersambung-sambung kontrak dia. Maknanya percaya apa? Hikmat dia masih diperlukan. Macam tu je hidup kita ni.